Sebenarnya doa anak yang soleh ni doa yang macam mana? Waladin salihin yad'u lahum. Ya Allah, Allah berikan satu kelebihan kepada anak soleh yang mendoakan kedua ibu bapanya walaupun ibu bapanya telah meninggal, pahala itu mengalir. Masya-Allah. Jom kita tengok sebenarnya doa anak yang soleh ni doa yang macam mana. Okey, adakah kalau contoh orang ni dia tak ada anak, dia dah meninggal. Macam mana ni Ustazah? Macam mana? Tak dapatlah pahala mengalir tu. Tak apa, kita janganlah tunggu nak dapat anak solehah ataupun anak yang soleh. Kita sebenarnya kena dari diri kita sendiri berazam untuk menjadi anak yang soleh. Sebab setiap manusia itu pastinya kita ada ibu dan ayah, kan? Tak adanya manusia itu datangnya dengan dia sendiri terus wujud dekat dunia, kan? Okey. Jadi kalau kita nak tunggu dapat anak yang soleh, kita sendiri kena berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Okey, antara perkara yang kita boleh lakukan ni, yang pertama ialah kita kena banyakkan beristighfar. Sebab manusia ini tak pernah lari daripada melakukan kesilapan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Cuba bayangkan dalam sehari berapa kali kita muhasabah diri, berapa kali kita mengucapkan astagfirullah. Okey, setidak-tidaknya selepas solat kita zahirkan astaghfirullahalazim. Yang kedua, doa anak yang soleh ini, okey, apa yang kita boleh amalkan dari sekarang, kita nak jadi anak soleh ni yang macam mana? Iaitu kita kenalah sentiasa mendoakan kedua ibu bapa kita dengan doa yang benar-benar ikhlas. Kita sendiri nak dapatkan anak yang soleh, kita sendiri kena mulakan berdoa untuk kedua ibu bapa kita. Okey, doa yang macam mana? Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah dosa kita ni, ya Allah, dosa aku ni, dosa kedua ibu bapaku, ya Allah. Kita doa semoga ibu bapa kita walaupun yang telah meninggal dunia ataupun yang masih hidup ini, Allah berikan keampunan, Allah berikan ganjaran pahala buat mereka. Dan yang ketiga, jangan pernah putus asa untuk melakukan kebaikan. Kerana apa? Orang yang melakukan kebaikan ini, misalnya kita bersedekah, pahala itu sampai kepada kedua ibu bapa kita. Dan jangan tunggu sampai kita ni nak kena ada anak baru kita nak didik anak kita jadi anak yang soleh. Kita sendiri kena membentuk diri kita. Dan kepada mereka yang dah mempunyai anak dan mempunyai zuriat, jangan pernah lupa tanggungjawab kita sebagai ibu bapa. Teruskan beramal, teruskan bersama-sama ajak anak-anak kita ni pergi masjid, pergi solat sama-sama, tunjukkan tauladan, tunjukkan tabiat yang paling baik. Tunjukkan kita punya sikap khudu hasanah kita sebagai seorang ibu dan sebagai seorang ayah. Jadi kepada semua, satu perkara akhir sebelum saya tutup ni, ada satu senjata ataupun perkara yang paling tajam, iaitu doa seorang anak kepada ibu bapanya, dan yang kedua ialah sedekah. Jadi jom kita sama-sama kita mendoakan kedua ibu bapa kita, doakan orang lain tanpa mereka ni mengetahui apa yang kita doakan. Itu adalah doa yang tajam. InsyaAllah semoga bermanfaat. Assalamualaikum.